Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Dia kata, budak ni jawab, sesungguhnya aku tak boleh bagi siapa pun sembuh. Yang bagi sembuh ni Allah Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'awtu Allah fashafaka fa amana billahi ta'ala fashafahu Allah Ta'ala. Jika engkau beriman dengan Allah Ta'ala, aku nak doa ke Allah Ta'ala bagi dia sembuh engkau. Berimanlah kawan ni Allah Ta'ala. Fashafahu Allah Ta'ala pun sembuh berkat doa budak ni sembuh. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka lepas dia sembuh, dia pun pergi majlis raja dan dia duduk. Tuan-tuan, tani lebih orang beriman. Orang yang beriman kena sedar ni, dia tak boleh duduk saja. Padahal kalau dia sembuh, dia balik duduk senyap dia rumah, aku kalau pergi habang kat raja pakai pasang. Tapi dia main semangat. Semua ni kecoh belakang dia tahu. Karut raja ni. Duk kata dia Tuhan ke apa, dia main semangat. Aku tak kira hari ni aku nak pergi. Dia pun pergi majlis raja. Dia duduk, dia mendatangi raja dan dia duduk dalam majlis raja seperti mana kebiasaannya. Faqala lahul malik man radda alaika basarak. Kata Malik, siapa dia? Kata raja, siapa yang kembalikan pada engkau matamu? Tuan-tuan, ini semua cerita kartun. Raja ni mengaku Tuhan. Raja duk kena pakai special brand. Raja apa? Tuhan apa? Faqala lahul malik, kata raja, man radda alaika basarak, siapa yang kembalikan matamu? Qala rabbi, kata dia, Tuhanku. Qala awalaka rabbun ghairi. Raja tanya, adakah Tuhan lain selain daripada aku? Dia buat tanya pula. Tu tuan-tuan, manusia ni bila dia sombong, dia bodoh lagi. Awalaka rabbun ghairi, adakah bagi engkau Tuhan selain aku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanmu dan Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Raja pun tangkap dia, seksa dia sehingga dia pun tunjuk sebenarnya punca beriman ni budak ni dah. Tak tahan. Kena seksa, habaq kata budak tu. Faji'a bil ghulam faqala lahu al malik, ay bunay, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al. Raja ni dia pandai. Bila mai budak ni, dia bawa mai budak ni, dia cakap dengan bahasa yang psikologi budak ni. Dia kata, ai bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al. Amboi wahai anakku, telah capai daripada sihirmu ini. Sihir yang kau belajar ni, apa yang mana kau mampu menyembuhkan orang yang buta, yang sopak, dan kau boleh buat macam tu dan macam ni. Yang boleh pandailah, baguslah sihir hang belajar semua ni. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Budak ni kata, tak, aku tak boleh menyembuhkan sesiapa. Yang menyembuhkannya ialah Allah Ta'ala. Budak ni bagi buah terang kat raja. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala rahib. Maka mereka ambil dia dan lalu mereka azab dia berterusan sehinggalah dia pun bagi tahu tok guru dia, tok rahib. Hari tu janji jangan beritahu. Tapi dia budak, depa seksa dia tak tahan, dia habaq. Dia kata sebenarnya saya belajar dengan rahib. Maka orang pembawa rahib tu tangkap dia, buat mari dia, kata pada, keluar engkau daripada agama kau. Fa'aba, dia enggan. Walaupun kita tengok hari itu dia pesan kat budak Tuhan, jangan duk abang tahu nama aku. Tapi bila betul-betul hari mai perlawanan, depa tangkap dia, depa bawa mai dia, depa azab dia, depa suruh dia keluar dari agama, dia tak keluar. Fa'aba, maka dia enggan. Fa'ata bil mi'syar, fawudi'a al mi'syaru fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Bila dia enggan, dia apa ambil mai gaji, letak di atas tengah-tengah kepala dia, maka gaji kepala dia sehingga terbelah dua. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah, maka gaji dia sehingga terbelah dua. Summa ji'a bi jalisil malik faqila lahu irji' an dinika fa'aba fawudi'a mi'syaru fi mafraqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqah. Kemudian lepas dia gaji kepala tok rahib ni, dia buat mari kawan yang jadi penasihat raja tadi, yang buta, yang budak ni sembuh, buat mari dia, kata kau keluar pada agama kau.
dia pun enggan. Depa letak gaji atas kepala dia, gaji kepala dia terbelah dua. Tuan-tuan, Tok Rahib ni lama dah beriman, padan iman dia tahan. Tapi tengok kawan orang penasihat raja ni dengan sat iman dia kuat. Bila dia jelas tentang iman dia tak keluar. Sama tarah dengan Tok Rahib tu. Gaji kepala dia terbelah dua, kata Nabi. Summa ji'a bil ghulam faqila lahu, kemudian dibawa budak ni mai. Faqila lahu, kata irji' an dinika, keluar engkau daripada agama engkau. Fa aba, maka dia enggan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, raja serahkan budak ni kepada orang-orang dia. Faqala idhahabu bihi ila jabalin kadha wa kadha fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dharwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Raja kata, ambil budak ni pergi ke bukit sekian-sekian sehingga hampa sampai ke puncak bukit. Apabila sampai ke puncak bukit, suruh dia keluar daripada agama dia. Jika dia tak mau, tolak dia turun. Tuan-tuan, pasal apa hak budak ni raja tak belah kepala dia terus? Dia masalah dia, budak ni dia sudah ada pengaruh. Masyarakat ni dah duk cerita ni, dah beriman ramai dah ni, pakat duk beriman. Budak ni betul raja karut, sesat raja. Tuhan yang sebenar Allah Ta'ala, budak ni dah bawa ajaran yang betul. Jadi benda ni sudah jadi percakapan dan amalan rakyat. Rakyat dah berebak. Jadi dia tak boleh bunuh macam tu ya budak ni. Dia kena cari jalan. Budak ni kena surrender. Budak ni kena menyerah. Budak ni kena akur balik kat raja. Baru boleh berubat hak semua yang telah terpengaruh dengan dia. Sampai ke bukit, fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal. Bawa budak ni naik atas bukit. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Budak ni rupanya Allah Ta'ala bagi dia doa mustajab. Dia naik atas bukit tu, dia tanya apa dia kata Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka dengan cara yang kau kehendaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farajafa bihimul jabal fasaqatu, bergugar bukit, bergencang bukit, jatuhlah pokok tu daripada atas bukit, jatuh ke bawah. Budak ni tak jatuh. Wajaa yamshi ilal malik, lepas dia selamat, dia pergi jumpa raja. Ni kata orang dakwah, tuan-tuan, lagi tak habis misi aku tak kira, membujur lalu melentang patah, kira kali ni kita bagi selesai raja ni. Lepas daripada itu, wajaa yamshi ilal malik faqala lahu al malik ma fa'ala ashabuk. Raja kata, apa jadi dengan orang-orang aku yang ikut hang? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah Ta'ala telah selamatkan aku daripada mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Tapi oleh kerana dia pergi istana, raja ni dia ada pengawal dia tangkap raja tu. Raja pun suruh orang dia pun tangkap budak ni sekali lagi, dan tangkap budak ni. Izhabu bihi fahmilu fi qurqur. Raja kata, tangkap dia, bawa dia dalam satu kapal yang besar, wa tawassitu bihil bahr, sehingga berada di tengah-tengah lautan yang dalam. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu fadhhabu bihi. Bawa dia tengah laut dalam, kemudian ugut dia. Kalau dia balik pada agama tak apa. Kalau dia tak balik pada agama, campak dia masuk ke dalam laut. Barangkali bukit tak apa takut, laut dia seriau sikit kot. Budak-budak apabila sampai faqala, dia pun bawa dia. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka. Fankafa'at bihimus safinatu faghariqu. Maka terbaliklah perahu itu dan bahtera itu dan tenggelamlah mereka. Wajaa yamshi ilal malik, maka dia pun patah balik mai pergi jumpa raja sekali lagi. Allah, hebat orang dakwah. Tu yang kita kata patah sayap bertungkatkan paruh. Padahal habis-habis tu tenggelam, dia naik perahu, dia pergi ke lain, pergi dua kali dah. Aku beritahu raja ni, dia buat tak tahu, pergi ke dia. Dia patah balik pergi ke raja tu. Padahal dia budak saja. Faqala lahu malik ma fa'ala ashabu. Kata raja, apa yang mana orang aku dengan hang, yang aku hantar dengan hang tu buat apa? Faqala kafanihumullah. Kata dia, Allah Ta'ala selamatkan aku daripada mereka.